So hanya tinggal kenangan je lah. Patut duduk dalam laci. Ada apakah gerangan? Mengapa kita semakin jauh hingga tanganku tak bisa lagi menyentuhmu dan membelaimu. Aiman, kau rasa ni comel. Ternyata sahabat. Hah? Mana comel? Kamu orang bilang pagar makan tanaman tak setia kau. Partner untuk Ira adalah Aiman Junaid. Dirimu dari diri. Alright lah guys, so itu je lah kau rasa untuk takkan nak gerak macam tu kan? Tak tahu kau. Okey, macam ni memandangkan rumah hang ni aku rasa tadi aku dah beli barang yang agak banyak. Jadi aku nak tukar rumah hang ni jadi koperasi sekolah. Boleh? Boleh. Boleh. Aku penuhkan semua benda. So nanti hang boleh buka kedai lah. Okey lah. Boleh? Boleh lah. Tapi barang-barang ni nanti aku ada buang sikit ke apa aku tengok lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Tapi bilik ni aku kunci kot sebab takut kucing masuk. Tak apa. Tak ada masalah lah. Boleh. Tapi muka nampak macam berharap betul tu. Memang harap. Okey. Sebab kau kata kau kan nak datang nak bagi makanan. Aku macam, oh best ni. Okey ni. Hang bagi aku masa dalam setengah jam untuk aku buat kerja. Tapi aku tak ada dekat sini lah. Tak apa sini. Aku keluar boleh? Tak apa, hang keluar lagi bagus. Okey. Boleh jangan macam-macam pula. Tak masalah. Hang keluar, hang bagi aku masa and then aku akan tunjuk hasil dia. Hasil dia. Okey, boleh ah? Boleh. Okey, right. Pergi masuk. Pergi caw. Tolong caw. Boleh Tolong caw. Mana kunci tadi? Ah. Kunci rumah aku mana? Duduk kat luar, pergi caw. Mana kunci rumah aku lah? Pergi caw. Aku tak ambil. Ha? Tu. Oh ni. Sekali ngangkat lah. Pergi caw. Ni. Serius ah? Serius. Dah, pergi. Rambus. Jangan buat macam-macam ah rumah aku ni. Guys, kita. Kalau kau nak buat PC gaming ke apa ke, aku okey. Aku nak selerakkan rumah hang ah. Selerakkan rumah aku. Slipper Memang macam orang luar sikit ah. Oh, tak apa. Bagi Mic. mic. Ciao. Cantik guys. Ni rumah dah jadi milik aku.